Macam mana kita tak ingat mati? Kita nak balik jumpa Tuhan tak? Nak jumpa Tuhan nak bawa balik apa? Berfikir nak bawa balik apa? Amalan banyak. Tak ada asalnya no. Tak ada apa nak boleh jumpa Tuhan. Bawa hati yang cinta pada Nabi ya. Ini yang ada. Ini bekal. Amalan tak banyak. Tahajud pun takkan ambil 2 rakaat setiap malam buat kot. 2 rakaat tu pun dah banyak dah. Bayang sunat pun tinggal tak kira waktu. Quran pun tak apa nak baca. Allah. Lu nak balik jumpa Allah nak buat amalan tak ada. Sebab itu siapa ada duit sedekah. Sebab 1 nilai 10. Hari-hari kena ada sedekah. Hak tu ya kot. Kalau boleh kita buat. Kalau ada duit. Jadi ingatlah kepada mati. Abdullah bin Mubarak ni wali Allah besar. Syekh Abdullah bin Mubarak ni ulama cukup besar. Pada hari dia mati, waktu orang nak tutup dah ni. Dah kapan nak tutup muka dah. Tiba-tiba dia kata falyamalil amilun. Kalau kita lah no. Habis terjun tangga habis. Falyamalil amilun. Beramalah oleh orang-orang yang beramal. Pasal apa? Aku tengok dah kesan daripada beramal. Aku tengok dah. Sebab tu dia kata falyamalil amilun. Ruhnya hidup sampai terkeluar balik.